Hari ni Ida nak review pasal Aveta Ranger Max Explorer ni, motor yang nampak macam rangka ni. Tapi sebenarnya dia bukan rangka semata-mata. Dia adalah motor untuk adventure dan juga off-road. Tapi nak pakai daily use pun boleh. Jom, kalau hampa belum pernah nampak muka Ida lagi, lepas ni Ida akan review banyak lagi motor. Nak minta tolong hampa untuk subscribe Ida, boleh tak? Pertama sekali Ida nak highlight pasal dia punya exhaust yang dicipta tinggi ni untuk hampa off-road. Selain daripada exhaust yang tinggi ni, Aveta pun ada bagi skid plate dekat bahagian bawah enjin ni, dah ready made dah. So hampa dah tak payah cari barang-barang aftermarket. Kalau kata hampa off-road, bahagian bawah tu terkena batu ataupun tercucuk dahan, at least skid plate ni adalah secure hampa punya enjin. Tapi untuk kapcai yang sekecil ni, hampa nak pergi off-road, bahagian depan ni boleh bubuh barang, boleh ikatkan barang dekat bahagian depan. Dan juga dekat bahagian tengah ni pun boleh ikat barang juga. Dan bahagian belakang pun boleh ikat barang juga. Aveta ni dia fikir jugalah cara hampa nak naik atas tu, confirm bawa barang banyak. Bahagian belakang ni pula Aveta bagi dua suspension, ada sub tank lagi. So bila hampa teringguk dekat atas off-road tu, dia selesa lah. Yang Ida suka dekat bahagian handlebar ni, dia buat tinggi untuk keselesaan bila hampa nak off-road tau. Kemudian Aveta juga bagi satu digital meter. Dekat bahagian bawah meter tu ada satu USB port. Kalau kata hampa nak charge handphone ke apa ke, boleh lah. Aveta Ranger Max ni main dengan 127cc, tapi dia bukan pakai fuel injection tau, dia pakai carburetor. Tapi jangan risau, walaupun pakai carburetor, tapi maintenance sama je macam kapcai-kapcai lain. Bahagian depan ada 2 piston caliper dan juga ada single disc brake. Tayar bahagian depan saiz 18 inci dan bahagian belakang cuma pakai brake drum saja. Tayar bahagian belakang ni saiz dia 16 inci, tapi dia bagi tayar multi purpose macam ni. Nak pakai off-road boleh, nak pakai jalan biasa pun boleh. Zaman sekarang ni kalau nak masuk kebun ke, nak pergi menoreh ke, nak pergi adventure, nak off-road, tak payah dah beli scrambler yang berat dan puluh-puluh ribu tu. Motor yang ringan kapcai macam ni pun dah relevan dah kalau nak pakai. Kami pun ada promosi, muka hanya RM1 saja, RM1 tau. Hampa boleh dapatkan dekat KB Surat Pride. Kami berada di Taman Emas. Nanti hampa ambil kontak number kami dan kami boleh hantar secara percuma dekat hampa seluruh Semenanjung Malaysia, kecuali Sabah dan Sarawak tau. Until next review, bye bye. Assalamualaikum.